Alhamdulillah, ini anak pisang pertama yang kita dapat. Yang ini adalah pisang nangka. Macam mana saya tahu pisang nangka? Anak pisang nangka batang dia merah macam ni lah. Merah dan tiada bintik-bintik sangat. Bintik-bintik hitam lah. Kalau merah kemudian ada bintik-bintik hitam, itu anak pokok pisang lemak manis. Macam mana anak pokok pisang lemak manis? Jom kita tengok. Hari ni kita nak pergi cari anak pisang. Kita nak cari dekat Rizal jalan je, nak tengok berapa banyak pokok yang ada. Dan kita nak cari beberapa baka anak pisang. Dan mari sama-sama saya perkenalkan dekat anda macam mana kita nak kenal pisang tu pisang apa. Jom. Okey, dekat sini ada satu anak pokok pisang. Okey, yang ini anak pisang tanduk. Okey, macam mana nak kenal anak pisang tanduk? Anak pisang tanduk, ni pisang tanduk je tau. Pisang lain tak macam ni. Masa kecil, daun dia ada tompok-tompok macam ni. Dia ada tompok-tompok macam ni lah. Tapi bila besar, tompok ni hilang. Tompok ni bukan penyakit tau. Yang ni memang tanda anak pisang tanduk. Okey, kalau pisang lain, masa kecil dia tak ada tompok-tompok macam ni. Okey, ini untuk pisang tanduk saja. Ramai orang ingat ni penyakit. Bukan, tidak. Nanti bila dah besar, tompok-tompok ni hilang. Ni pisang tanduk. Dan pisang tanduk ni, anak dia duduk kat tepi-tepi bonggol je. Yang ni senang yang nak cabut. Yang ni paling senang nak cabut. Contoh kita ambil kat sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong tepi dia je. Okey, dah. Dia cabut dah. Tu dah cabut dah. Ya. Mudah je nak cabut. Ini anak pisang yang paling mudah nak cabut dah. Kalau nak cabut, dapatkan bonggol dengan akar dia sekali macam ni. Kalau tak ada akar dia, peratus dia nak hidup tu susah lah. Tu pun ada anak pisang yang kecil. Yang ni kalau kita tanam sekali, yang kecil ni pun akan tumbuh cantik, besar. Okey, dapat, jom. Okey, ni lagi satu contoh anak pisang tanduk. Yang ni subur cantik lah. Tengok dia tumbuh di tepi induk. Jadi nak cabut dia senang. Alhamdulillah. Banyak ni, ada lebih kurang 10 pokok. Ni semua anak pisang tanduk. Cantik kan? Dia kecil, dia bertumpuk. Dia dah besar, dia dah tak ada tumpuk. Dia dah besar, dia macam tu. Yang sebelah tu, nampak? Tak ada tumpuk. Jom, cabut. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk anak pisang lemak manis pula. Tadi kita dah tengok anak pisang nangka, anak pisang tanduk. Yang ni anak pokok pisang lemak manis. Okey, anak pokok pisang lemak manis, dia macam ni tau. Macam mana saya nak terangkan Okey, dia kena tengok dekat bawah ni, kupas daun kering ni, dan kita akan nampak. Okey, dia kemerah-merahan juga, macam pisang nangka tadi, merah tapi dia ada bintik-bintik hitam ni. Dia ada bintik-bintik hitam ni. Dan pokoknya tak banyak. Dia tak tinggi lah, dia rendah. Itu yang dah berbuah, tu buah dia. Nampak? Kalau nampak induk dia buah apa, senang kita nak kenal. Dia yang masalah kalau tak nampak induk dia. Ni induk, ni dia punya anak lah. Bawah dia merah. Anak ni tak berapa besar, dia kecil-kecil macam ni. Ni yang anak dia. Nampak tak? Dia ada tompok-tompok hitam beginilah. Dia tompok-tompok hitam macam ni. Sekejap saya zoom sikit Okey. Dan dia merah, tompok-tompok hitam. Itu je nak kenal. Dia ada tompok-tompok hitam, lepas tu dia merah. Itu dah confirm anak pokok pisang lemak manis ataupun anak pokok pisang Banten lah. Okey, jom cabut. Okey, alhamdulillah. Sekarang saya dah dapat 5 pokok anak pisang lemak manis. Tengok bonggol dia agak besar juga. Alhamdulillah. Inilah bonggol dia, pisang lemak manis. Nampak macam saya katakan, dia merah tapi dia ada tompok-tompok hitam ni. Ini yang cantik lah. Ni yang cantik. Tapi nanti kita akan potong kat sini lah, supaya senang kita nak bawa masa menanam nanti. 5 pokok, alhamdulillah. Ni antara pisang yang paling cepat untuk berbuah. Mengambil masa lebih kurang 6 ke 7 bulan saja boleh dituai hasilnya. Dan makan pun sedap. Jom kita buang dulu akar-akar ni. Ni sebab akar-akar ni kita tak nak ni. Sebab nanti bila kita tanam, dia akan keluar akar yang baru juga. Jadi akar-akar lama ni kita trim lah, kita potong. Jom saya trim dulu Beginilah rupanya selepas kita potong dan trim. Akar dah buang, tanah-tanah tu dah buang, dan kita potong setengah macam ni lah. Yang ini dah ready lah untuk ditanam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ini bakal menjadi buah yang besar lah. Boleh kita sedekah kat jiran-jiran. Jom kita buat seterusnya. Cuaca dah panas ni, dah boleh balik dah kot ni. Penat.